di bawah tajuk fizik kuantum. Okey, soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? Okey, frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, kemudian soalan B. Soalan B ini ialah berdasarkan rajah 10.1 ini, okey, terangkan bagaimana cahaya yang dihasilkan yang disinarkan pada sebuah fotosel dapat memesongkan jarum miliammeter. Okey, yang di sini dia boleh memesongkan jarum ammeter, bermaksudnya ada arus elektrik dihasilkan. Okey, maksudnya di sini kita perlu terangkan bagaimana cahaya yang disinarkan pada fotosel boleh menghasilkan arus. Okey, yang pertama di sini ialah perlu terangkan bahawa kathod disinari dengan alur cahaya pada frekuensi cahaya sama atau melebihi frekuensi ambang. Sebab hanya melebihi atau sama dengan frekuensi ambang, kesan fotoelektrik baru boleh dihasilkan. Okey, kemudian ialah di sini terangkan bahawa elektron terpancar keluar dari permukaan kathod. Okey, selepas elektron dipancar keluar, kita panggilkan dia sebagai fotoelektron. Fotoelektron yang terpancar keluar ini akan tertarik ke anod. Sebab elektron bercas negatif, jadi dia boleh tertarik ke anod. Okey, kemudian pergerakan fotoelektron dari kathod ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar. Okey, sini 4 markah, setiap satu ayat ini akan dapat 1 markah. Okey, di sini ayat yang sini pun boleh tambahkan ialah menyatakan bahawa kesan fotoelektrik berlaku. Okey, apabila kathod disinari dengan alur cahaya pada frekuensi yang melebihi frekuensi ambang, akan menjadikan kesan fotoelektrik berlaku. Okey, iaitu elektron terpancar keluar daripada permukaan kathod logam tersebut. Okey, soalan C ini, soalan C1, tentukan tenaga foton cahaya biru itu. Jadi di sini kita tuliskan dulu apakah rumus yang digunakan untuk mengkirakan tenaga foton. Ialah kita gunakan rumus E sama dengan HF. Ini ada dalam senarai rumus itu. Okey. Kemudian di sini kita tak ada nilai F dalam soalan ini. Tak ada frekuensi cahaya biru tersebut. Jadi kita perlu ubahkan sedikit rumus ini. Okey, di mana kita tahu bahawa V sama dengan F lambda. C adalah cahaya, jadi adalah C. C sama dengan F lambda. Jadi F adalah sama dengan
C per lambda. Jadi gantikan rumus di sini. Okey, gantikan rumus di sini. Okey, gantikan nilai H. H adalah sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Semua ada di senarai rumus. Ini adalah pemala Planck. Okey, kemudian C. C adalah hal laju cahaya iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8. Okey, kemudian lambda. Lambda sama dengan, okey, ada di sini. Okey, lambda sama dengan 4.6 darab 10 kuasa negatif 7. Okey, tekan kalkulator anda akan dapat jawapan 4.3239 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, kemudian soalan 2 ialah fungsi kerja. Nak menentukan fungsi kerja. Fungsi kerja simbol W sama dengan HFO, frekuensi ambang. Jadi H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Frekuensi ambang ada di sini. Okey, iaitu 5.16 darab 10 kuasa 14. Okey, jawapan sama dengan 3.4211 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, unit untuk fungsi kerja adalah J. Fungsi kerja merupakan kerja yang diperlukan, jadi J. Okey, kemudian soalan nombor 3 ialah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar. Okey, jumlah tenaga sama dengan E. Okey, jumlah tenaga yang disinarkan pada katod akan digunakan, satu ialah sebagai fungsi kerja. Okey, lagi satu selebihnya tenaga akan digunakan sebagai tenaga kinetik. Jadi fungsi kerja adalah sama dengan 4.3239 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, fungsi kerja sama dengan 3.4211 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, tambah tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik akhir ialah 9.028 darab 10 kuasa negatif 20. J juga, unit J juga. Okey, soalan D. Soalan D ini di sini ada satu jadual 3 yang menunjukkan 4 spesifikasi panel solar bagi lampu jenis PQRS. Okey, jadi di sini kita tuliskan ciri-ciri. Okey, kemudian sebelah kanan tuliskan penerangan. Okey, ciri-ciri yang pertama yang disoalkan ialah bilangan panel solar. Okey, kita masukkan semua. Okey, semua yang ada dalam jadual. Kuasa kedua ialah kuasa output lampu. Okey, kemudian yang ketiga jenis sambungan panel solar. Okey, lagi satu fungsi kerja. 4 ciri. Okey, lagi satu terakhir ialah pilihan. Okey, tuliskan semua. Okey, supaya tidak ada yang tertinggal. Okey, jadi di sini
kita perlu pilihkan lampu yang sesuai sebagai lampu jalan yang lebih efektif. Beri sebab bagi pilihan anda. Okey, kita lihatkan jadual sini dulu. Bilangan panel solar kita nak bilangan yang lebih banyak. Lebih banyak di sini 80, 90. Okey, kemudian kuasa output lampu, kita pilihkan kuasa output lampu yang lebih tinggi. Okey, sebab kita nak lampu jalan yang lebih efektif, maksudnya kita pilihkan lampu yang boleh menghasilkan cahaya yang lebih banyak, lebih terang. Okey, 20 dengan 18. Okey, lagi satu ialah jenis sambungan panel solar. Kita pilihkan yang selari. Okey, sebab selari ada kebaikan ialah kalau satu panel rosak, panel lain masih boleh berfungsi. Okey, kalau sambungan secara selari, rintangan berkesan juga lebih rendah, jadi kita akan dapat arus yang lebih tinggi. Fungsi kerja logam yang digunakan, kita pilihkan yang lebih rendah. Okey, jadi boleh lihat di sini pilihan yang terakhir adalah Q. Jadi sekarang masukkan semua maklumat ini ke dalam jadual. Okey, pertama kita tuliskan Q. Okey, bilangan panel solar kita pilihkan yang lebih banyak. Okey, banyak. Okey, sebabnya menghasilkan lebih banyak tenaga. Sebab kalau lebih bilangan panel solar lebih banyak luas, jadi dia boleh serap lebih banyak tenaga solar menjadi tenaga elektrik. Okey, boleh juga tuliskan jawapan lagi ialah menyerap lebih banyak tenaga solar menjadi tenaga elektrik. Okey, kenapa dia boleh serap lebih banyak tenaga solar? Lagi satu ialah luas permukaan lebih besar. Jadi dia boleh serap lebih banyak tenaga solar menjadi tenaga elektrik. Boleh menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik. Kuasa output lampu kita pilihkan kuasa yang lebih tinggi. Okey, kenapa nak lebih tinggi? Sebab lebih terang. Okey, kemudian jenis sambungan panel solar kita pilihkan selari. Okey, selari ialah rintangan berkesannya berkurang, jadi akan dapat arus yang lebih tinggi. Arus lebih tinggi. Lagi satu kebaikan sambungan litar ialah jika satu panel tidak berfungsi, panel lain masih berfungsi. Okey, fungsi kerja yang lebih rendah. Okey, fungsi kerja lebih rendah, tenaga yang diperlukan untuk foton elektron dipancar keluar lebih rendah. Jadi jumlah tenaga yang telah digunakan untuk pancarkan keluar tak banyak, jadi kita akan dapat tenaga kinetik. Tenaga kinetik foton elektron lebih tinggi. Okay. Jadi pilihan yang Q, jenis lampu ialah pilihkan Q. Jadi tuliskan semua. Okay, di sini. Okay, di sini kamu boleh lihat sekali.
Okey, mudah mendapat 20 markah. Guna Melaka, soalan nombor 7. Raja 7.1 ini menunjukkan satu graf tenaga kinetik maksimum. Okey, tenaga kinetik maksimum simbol adalah Kmax. Okey, kemudian melawan frekuensi foton F. Okey, jadi di sini soalan A1, nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pindasan X. Ini adalah pindasan X. Jadi apakah kuantiti fizik di sini? Sini adalah paksi frekuensi. Jadi frekuensi. Okey, ini adalah frekuensi ambang. Okey, jadi jawapan A1 frekuensi ambang. Okey, kemudian A2, nyatakan satu persamaan yang kaitkan tenaga kinetik maksimum. Okey, max ini dengan E dan frekuensi ambang. Okey, rujuk senarai rumus nombor 7 di sini. Okey, HF sama dengan W tambah 1/2 mV kuasa 2. HF ini adalah tenaga foton E. Okey, W fungsi kerja ada di sini, HFO. Okey, tambah 1/2 mV kuasa 2 ini adalah Kmax. Jadi jawapan di sini kamu boleh tuliskan E sama dengan HFO tambah Kmax. Okey, soalan B. Okey, pancaran cahaya dengan frekuensi. Okey, frekuensi 5.25 darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, ditujukan ke atas permukaan logam yang mempunyai fungsi kerja. Okey, fungsi kerja adalah W. Okey, ini adalah F. Okey, lagi satu adalah pemalar Planck H. Jadi kirakan tenaga kinetik elektron ialah K. Okey, jadi di sini kita boleh gunakan rumus yang ada di bahagian atas. Okey, rumus yang ada di bahagian atas di sini. Okey, sebab kita ada F, kita ada W dan tenaga. Okey, boleh gunakan rumus yang di bahagian atas. Okey, iaitu HF sama dengan W tambah K. Okey, K adalah tenaga kinetik. Jadi di sini, okey, H gantikan semua nilai ke dalam. H 6.63. Okey, selepas masukkan semua nilai mengikutkan rumus, okey, akan dapat tenaga kinetik elektron K sama dengan 1.1608 darab 10 kuasa 19 J. Okey, tenaga kinetik elektron. Okey, C, Raja 7.2 menunjukkan sebuah litar sel foto. Okey, di sini, okey, pertama ialah fungsi kerja. Okey, ciri yang kedua adalah panjang gelombang ambang. Okey, soalan ialah tujuan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, menghasilkan kesan fotoelektrik yang maksimum. Okey, di sini fungsi kerja. Fungsi kerja kita pilihkan fungsi kerja yang lebih rendah. Okey, fungsi kerja yang rendah. Okey, di sini kamu boleh lihat semua ditunjukkan ialah nilai, tetapi kita tak boleh tuliskan nilai. Tuliskan tinggi, rendah, besar, kecil sahaja. Jadi sini kita tuliskan kita nak fungsi kerja yang lebih rendah.
Kenapa nak fungsi kerja yang lebih rendah? Sebab satu ialah frekuensi ambang rendah. Okey, atau boleh tuliskan bahawa tenaga foton yang diperlukan untuk memancar foton elektron lebih rendah. Okey, di sini tuliskan satu sahaja sebab ini adalah soalan contoh, hanya boleh tuliskan satu sahaja. Okey, kemudian nombor 2, panjang gelombang ambang. Okey, panjang gelombang ambang di sini ada 400, 500, 200. Okey, sini panjang gelombang ambang. Biasanya kita tahu bahawa frekuensi ambang. Okey, frekuensi ambang ialah frekuensi minimum. Jadi frekuensi ambang kita nak frekuensi ambang yang lebih rendah. Jadi di sini kalau frekuensi bertambah, panjang gelombang berkurang. Kalau frekuensi ambang yang rendah, panjang gelombangnya lebih tinggi. Okey, jadi di sini kita pilihkan panjang gelombang ambang. Panjang gelombang yang lebih tinggi. Okey, panjang gelombang yang tinggi kenapa? Ini pun berkaitan dengan frekuensi ambang yang rendah. Frekuensi ambang rendah, atau boleh tuliskan frekuensi ambang rendah, fungsi kerja juga rendah. Okey, sama juga tenaga yang diperlukan. Okey, boleh tuliskan sama seperti bahagian atas. Tenaga foton yang diperlukan untuk memancarkan foton elektron juga lebih rendah. Okey, di sini berdasarkan jawapan di 7C, mana satu logam yang lebih sesuai? Mana satu logam yang lebih sesuai? Fungsi kerja kita nak pilihkan fungsi kerja yang lebih rendah. Panjang gelombang ambang kita pilihkan panjang gelombang yang paling tinggi. Okey, akhirnya kita nak pilih ialah kita pilihkan Celsius. Okey, jadi jawapan ialah Celsius. Okey, itu sahaja soalan nombor 7. Okey, soalan percubaan negeri 92025, soalan 11. Okey, soalan 11 ni diberikan satu graf tenaga kinetik maksimum. Tenaga kinetik maksimum iaitu Kmax, melawan frekuensi F. Dengan dua frekuensi yang berbeza. Dengan cahaya dengan frekuensi yang berbeza. Jadi di sini A1 tanyakan apakah maksud foton di sini. Apakah maksud foton? Ialah tenaga cahaya dalam bentuk paket tenaga diskrit. Kemudian soalan 2. Berdasarkan Raja 11.1 di sini, bandingkan frekuensi ambang. Pertama, bandingkan frekuensi ambang. Kedua, fungsi kerja. Ketiga ialah tenaga kinetik maksimum. Semua di sini ialah bandingkan logam A dengan logam B. Jadi di sini yang pertama kita bandingkan frekuensi ambang. Jadi salingkan
frekuensi ambang logam A. Okey, frekuensi ambang boleh lihat di bahagian di sini. Okey, frekuensi ambang boleh lihat pada pindasan. Okey, A dengan B. Jadi boleh nampak di sini frekuensi ambang A. Okey, frekuensi ambang A adalah lebih rendah daripada logam B. Okey, ini markah pertama. Kemudian markah yang kedua ialah fungsi kerja. Okey, fungsi kerja. Kalau frekuensi ambang lebih rendah, fungsi kerja juga lebih rendah. Logam A juga lebih rendah daripada logam B. Okey, pandingan yang ketiga ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik maksima. Okey, fotoelektron logam E. Okey, bandingkan dengan logam B. Jadi sama ada logam E atau logam B mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Okey, kalau fungsi kerja lebih rendah, okey, lebih banyak tenaga akan digunakan sebagai tenaga kinetik logam A. Jadi logam A adalah lebih besar. Okey, kemudian sini hanya 3 markah. Kemudian perlu kaitkan frekuensi ambang. Okey, sini perlu kaitkan frekuensi ambang. Okey, frekuensi ambang dengan fungsi kerja. Okey, kemudian lagi satu ialah tenaga kinetik maksima, fotoelektron dan fungsi kerja logam. Okey, fungsi kerja. Okey, sini masih lagi soalan A2. Okey, semakin bertambah frekuensi ambang, semakin bertambah fungsi kerja. Bermaksudnya kalau frekuensi ambang lebih besar, fungsi kerja juga lebih besar. Okey, kemudian lagi satu lah fungsi kerja dengan tenaga kinetik. Semakin bertambah fungsi kerja, kalau banyak tenaga sudah digunakan untuk pancarkan elektron keluar daripada logam, iaitu fungsi kerja, jadi maksudnya semakin berkurang tenaga kinetik. Okey, sini kamu boleh semak adakah kamu dapat 5 markah, setiap satu ayat 1 markah. Jadi di sini cukup jawab 5 ayat, jadi ada 5 markah yang ada di sini telah dijawab. Okey. Kemudian soalan B. Okey, soalan B, berdasarkan Rajah 11.2, huraikan bagaimana satu sinar cahaya yang ditujukan ke atas satu fotosel dapat menghasilkan arus elektrik. Okey, di sini sudah nyatakan bahawa arus elektrik. Jadi, okey, arus elektrik sudah dinyatakan di sini. Jadi, jawapan hanya terangkan bagaimana menghasilkan arus elektrik. Jadi arus elektrik ini tidak boleh dikirakan sebagai satu isi untuk mendapatkan markah lagi. Okey, satu sinar cahaya ditujukan pada satu fotosel. Okey, bermaksudnya di sini ialah kathod. Okey, kathod disinari dengan alur cahaya. Okey, foton. Okey, alur cahaya itu adalah foton. Okey, kemudian elektron. Sebelum ini kita kena tahu tuliskan bahawa frekuensi
frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Okey. Hanya frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Okey, baru kesan fotoelektrik boleh berlaku. Baru elektron terpancar daripada permukaan katot, iaitu kesan fotoelektrik berlaku. Okey, kemudian lagi satu ialah fotoelektron yang terpancar akan tertarik ke anod. Maksudnya pergerakan fotoelektron dari katot ke anod menghasilkan arus elektrik. Ini adalah jawapan bahagian B. Kemudian di sini soalan C. Soalan C ini berkaitan dengan lampu jalan raya. Di sini cadangan merangkumi aspek-aspek seperti sumber tenaga elektrik, ciri serta bahan tiang lampu, jenis lampu, komponen tambahan. Jadi sini ada 5 aspek yang berbeza yang perlu anda jawab. Jadi maksudnya tak boleh tertinggalkan mana-mana, perlu jawab ke 5 aspek ini. Apakah tujuan cadangan? Ialah membantu menstabilkan pengaliran arus secara berterusan dan boleh berfungsi secara automatik pada waktu malam. Kalau di sini lampu perlu berfungsi secara automatik, maksudnya perlu gunakan litar switch automatik yang melibatkan PBC. Tuliskan di sini ciri-ciri. Kemudian ciri yang pertama adalah sumber tenaga elektrik. Kedua ciri tiang. Lagi satu bahan tiang. Keempat jenis lampu. Kelima komponen tambahan. Sebab ini adalah isi bahagian C, soalan nombor 11, jadi tak ada buat pilihan. Kamu perlu jawab ke 5 aspek tersebut. Yang pertama, sumber tenaga elektrik. Sumber tenaga elektrik di sini sebab dia sini katakan kerana tiada capaian tenaga dari tiang elektrik. Jadi maksudnya di sini mesti menggunakan tenaga solar. Jadi menggunakan sel solar. Kenapa menggunakan sel solar? Boleh menukarkan tenaga cahaya atau tenaga solar kepada tenaga elektrik. Kemudian kedua, ciri tiang itu. Tiang itu kita nak tiang yang lebih tinggi.
kenapa nak tiang yang lebih tinggi? Okey, supaya mendapat tenaga cahaya yang maksimal. Okey, kemudian ketiga, pahan tiang. Okey, kita pilihkan yang keluli. Okey, kenapa gunakan keluli? Okey, sebabnya kekuatan yang tinggi. Okey, lagi ialah tidak berkarat. Okey, kemudian lagi satu, jenis lampu. Kita pilihkan jenis lampu LED. Okey, jenis lampu LED. Okey, menggunakan tenaga elektrik yang rendah dan mendapat keamatan cahaya yang tinggi. Okey, maksudnya gunakan sedikit tenaga elektrik mampu mendapat keamatan cahaya yang lebih tinggi. Maksudnya di sini ialah kecekapan tinggi. Okey, soalan isi kamu boleh memberikan penerangan yang lebih. Okey, kemudian komponen tambahan, sebab di sini katakan nak berfungsi secara automatik. Maksudnya kita perlukan satu perintang peka cahaya. Okey, perintang peka cahaya supaya dia boleh mengaktifkan pelita lampu semasa tiada cahaya. Atau yang lebih sesuai semasa keamatan cahaya yang lebih rendah. Okey, ini adalah soalan 11 dalam soalan percubaan negeri 9 2025.